Bukan sahaja kena berperang dengan kafir Quraisy dan Yahudi, kerajaan Islam Madinah juga perlu berhadapan dengan Empayar Rom yang sudah pun berdiri jauh sebelum turunnya wahyu yang pertama lagi. Pada tahun 9 Hijrah, Empayar Rom yang sebelum itu kalah pada Islam pada peperangan Mu'tah ingin menghapuskan dan menyekat pengaruh Islam. Lalu Maharaja Herakles pun mengumpulkan tentera Rom sehingga 40,000 orang untuk menyerang kota Madinah. Perkara ini diketahui oleh Rasulullah SAW dan baginda tidak mahu menunggu dan bertahan sahaja. Baginda membuat keputusan untuk keluar dari Madinah dan menyerang Rom di Tabuk, iaitu tempat yang bakal menjadi medan pertempuran mereka. Pada bulan Rajab, Rasulullah SAW bersama 30,000 tentera Islam pun bergerak keluar dari Madinah dan menuju ke Tabuk sejauh 800 km jika diukur dengan nilai sekarang, dan tiba di sana pada bulan Syaban. Namun Allah telah menghadirkan rasa gerun dan takut pada tentera Rom sehingga menyebabkan mereka tidak mahu menghampiri langsung tentera-tentera Islam. Dan pada tanggal 27 Syaban, tentera Rom pun berundur dari medan itu yang menyebabkan mereka tewas pada tangan tentera Islam tanpa sebarang pertempuran. Selepas pengunduran tentera Rom, tentera Islam pun bertapak di situ selama beberapa hari sehinggalah penghujung Ramadan mereka pun pulang ke Madinah dengan membawa kejayaan yang besar. Perkara ini menjadi bukti yang kerajaan yang baru saja berdiri tidak sampai 10 tahun mampu mengalahkan sebuah empayar besar yang sudah pun berdiri selama ratusan tahun. Ini hanyalah sebahagian daripada riwayat perjuangan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat yang lain, dan jika kita ingin menghayati lebih banyak riwayat yang lain, mari sertai kami melalui Umrah Geng Utara khas untuk warga Utara dan juga Pemaswatin Utara. Boleh tekan borang biru di bawah ini jika berminat, dan boleh jemput ikuti kami untuk video-video yang lain.